Aku sebagai misi kan, aku rasa benda ni sangat-sangat function dan sangat berguna lah untuk orang yang ada kencing manis. So benda ni adalah ni dia, kalau korang boleh baca, Continuous Glucose Monitoring System. Pakai dia macam ni je. Korang pakai kan dekat lengan ke, dekat tempat yang ada isi lah, macam ni kan. So nak pakai dia pun tak sakit. Dan kemudiannya dia boleh check dekat handphone je. Untuk dia punya accurate dia, aku rasa macam, kalau kebiasaannya lah, kalau time aku kerja kadang-kadang aku check gula aku. So bacaan dia memang lebih kurang macam ni lah. Kalau aku macam tak minum apa-apa, mungkin dalam range 5.5 lebih kurang macam tu lah. Kalau aku minum dia akan ada spike sikit lah, tapi dia akan turun. So macam tu lah, dia akan baca 5 minit sekali nampak 5.5. So dia akan tunjuk lah. Jadi korang kalau mana-mana yang mungkin korang rasa diri korang sihat tapi cubalah korang try check kan benda-benda ni sebab kencing manis ni sekarang antara common penyakit yang boleh dikatakan agak ramai juga yang ada. So antara punca dia jadi lagi teruk adalah sebabnya tak jaga daripada awal. Okay, so kalau rasa nak dapatkan benda ni, ataupun korang nak bagi mungkin parent korang kan yang ada kencing manis, so mudah dia orang nak monitor dekat handphone je. Okay, so nak dapatkan benda ni, tengok je kat bawah.